Dark circle bawah mata. Asyik baiklah, tak ada lagi. Tengok dark circle ni buat muka kita nampak letih dan tak bermaya tau. So dark circle bawah mata ni boleh disebabkan oleh dua benda. Nombor satu, disebabkan oleh pigmentasi ataupun masalah pigment. So anda akan nampak gelap kat bawah ni. Pigment ni boleh dijadi sebab eczema ataupun kulit kering ataupun melasma. So nampaklah gelap-gelap kan dulu ni. Secondly, dark circle boleh juga disebabkan oleh volume loss. Volume loss ni maksudnya anda dah mula cengkung kat bawah mata. So yang ni dia memang akan nampak hitam lah sebab ada shadowing effect. Okay. So kalau disebabkan oleh pigment tadi, kalau eczema, anda rawatlah eczema anda. Kalau ada masalah jerawat apa tu, rawat je masalah tu. Boleh juga pakai skin exfoliator ataupun macam antioksidan seperti vitamin C. Boleh pakai retinol untuk exfoliate kulit tu jadi lagi putih lah. Tapi untuk volume loss, kena buat something yang lebih lah dari tu. Contohnya macam cucuk skin booster, cucuk hyaluronic acid. So masuk ke bawah ni untuk fill up the space balik. Kalau tak sampai bila-bila pun dia tak akan jadi apa-apa. Anda buat laser pun dia tak improve. Macam yang first condition tadi, laser mungkin membantu. Tapi kalau volume loss, laser tak membantu. So kenalah cucuk hyaluronic acid atau skin booster, Rejuven, something like that.